Firman Allah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang bangkit di hari akhirat esok, muka berseri-seri bercahaya, maka iaitu mereka di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam syurga dan di dalam nikmat syurga yang berkekalan. Bermula mereka itu kekal di dalam syurga selama-lamanya. Yang ni orang-orang ni semua dia kena tahu, dia kena dengar dan dia kena insaf. Jangan sekali-kali dia pilih untuk nak mati murtad. Baik, berseri muka dan hitam legam muka di dalam Quran itu, apa tafsir dia? Kata ulama, berseri cahaya muka orang-orang mukmin dan hitam legam muka orang-orang kafir itu, kata qil, berseri bercahaya muka orang-orang ahli sunnah. Orang yang di atas dunia ni dia pegang kepada sunnah Nabi, dia bangkit esok muka dia cerah. Dan hitam legam muka orang-orang ahlul bid'ah. Di atas dunia ni dia tak mau ikut jalan Nabi, dia pergi ikut jalan yang sesat. Dia ni bangkit esok muka hitam legam.